Sejarah bab 2 tingkatan 4, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Di Barat, kita lihat perkembangan idea nasionalisme ni berdasarkan buku teks sejarah di 3 tempat, iaitu di England, Perancis dan juga Amerika Syarikat. Yang pertama, kita akan lihat di England terlebih dahulu. Dekat England, adanya revolusi keagungan 1688 ataupun namanya digelar sebagai Glorious Revolution. Raja masa tu nama dia Raja James kedua. Dia ni suka sangat buat keputusan ikut kepala dia je. Dia tak kisah, tak peduli pun apa parlimen cakap. Parlimen ni pula dia macam orang-orang yang kerja bawah raja. Kebanyakan ahli parlimen masa tu adalah orang-orang kaya, bangsawan dan juga golongan atasan. Jadi, walaupun parlimen ada tugas penting dalam negara, macam diorang boleh luluskan cukai, boleh buat undang-undang, tapi keputusan akhir tetap ada dekat raja. Contohlah kan, contoh macam parlimen cakap dekat raja, kami tak setuju dengan keputusan tuanku. Tapi Raja James kedua, dia senang-senang je boleh cakap, lah, tak kisahlah. Aku ni kan raja, suka hati akulah nak buat apa, nak buat keputusan macam mana sekalipun. Maka masa tu parlimen ni dia jadi bengang dan cuba untuk jatuhkan Raja James kedua. Ahli-ahli parlimen ni mereka ajak anak Raja James kedua iaitu Mary kedua dan suaminya William of Orange dari Belanda. Mereka bersepakat untuk ambil alih kuasa Raja James kedua. Lepas tu apa yang jadi dekat Raja James kedua? Bila dia dapat tahu yang parlimen berpakat nak jatuhkan dia, Raja James kedua jadi takut. Lepas tu dia terus lari ke Perancis. Masa proses nak jatuhkan Raja James kedua dekat England, tak berlaku peperangan dan tiada sebarang pertumpahan darah. Sebab itulah namanya digelar sebagai revolusi keagungan ataupun glorious dalam bahasa Inggeris. Maksudnya hebat atau cantik sebab tiada pertumpahan darah. Lepas Raja James kedua kecup perut terus lari keluar dari England, maka Mary kedua dan William of Orange ditabalkan jadi Raja dan Ratu England. Tapi lepas tu kuasa raja berkurangan. Kuasa parlimen pula makin kuat. Kenapa kuasa raja jadi berkurangan dan kuasa parlimen makin meningkat? Sebab masa tu negara England dah buat Bill of Rights. Bill of Rights ni adalah satu peraturan baru yang mengatakan parlimen berhak untuk buat undang-undang dan kutip cukai. Raja pula tak boleh buat keputusan sesuka hati. Bill of Rights ni sebenarnya dipengaruhi oleh idea-idea John Locke. John Locke ni pula dia seorang ahli falsafah dari England. Dia ada tulis satu buku yang sangat terkenal masa tu, namanya Two Treatises of Government. John Locke percaya yang raja tak boleh berkuasa mutlak dan kerajaan yang ada pula mestilah dapat persetujuan daripada rakyat. Maksudnya mana-mana kerajaan yang ada pada masa tu rakyat setuju mereka ni diangkat sebagai pemerintah. Kesimpulannya, lepas revolusi keagungan ni berlaku, England dia ada sistem raja berperlembagaan. Maksudnya raja tetap ada tapi kena ikut undang-undang dan parlimen.